Disebabkan kadar kehilangan si budak smoky abu-abu ni sangat tinggi, yang mana kalau dia nak dapatkan dia pada waktu petang sampai pukul 7.30 malam tu, aku nak suruh sampai hampir buta mata aku, macam ayam yang dah kesurupan, yang mana tengah malam dah tak nampak mata sebab mata dia dah jadi buta sebab tengah malam. Jadi aku pakaikan loceng dekat si budak smoky abu-abu ni. Bila pakaikan loceng macam ginilah reaction kucingnya, terkejut-kejut sebab tak tahu apa yang ditengkuknya. Lepas tu lari-lari, tiba-tiba nasib baiklah tak terlanggar tayar dia. Kucing kalau dah pakaikan collar untuk kali pertama, memang korang akan nampak diorang terlompat-lompat macam terkejar something, tapi sebenarnya bukan kejar benda-benda mistik ya, sebab diorang ni tengah ter-attach dengan bahagian tengkuk diorang, yang mana diorang tak tahu apa yang tergantung di tengkuknya. Dalam tak sedar, musuhnya yang Oyem pun dia boleh dikejar. Shoya pandang aja, risau pula nanti dia serangnya si budak smoky abu-abu ni. Sebelum ada yang cakap dekat aku, akak jangan pakaikan collar dekat kucing, nanti tersangkut dekat bahagian pagar. Jangan risau, kucing-kucing aku ni masih lagi selamat bila aku dah pakaikan collar dekat orang ni selama 6 tahun. Tapi gitulah, memanglah kita ni tak boleh nak takbur sangat. Tiba-tiba takut benda yang tak diundang ni berlaku sebab malang tak berbau. Tapi sangka-sangka aku ni alhamdulillah selamat. Lepas tu dekat bahagian pagar-pagar rumah kucing aku ni pun diorang ni terbatas juga keluar, terutama sekali kucing yang kecil. Kalau kucing dewasa tu diorang pergi ke mana-mana, kadang-kadang tu gila air bulan pun rantai je lah hilang, bukan diorang yang hilang. Mungkin adalah kat luar-luar sana tu hamba Allah yang keluarkan dan juga buang rantai aku ni. Aku pun macam bila fikir-fikir balik, aku beli rantai yang RM2.5 ni kawan disebabnya. Tapi gitulah, beli rantai yang 90% macam gini pun dicabutnya juga. Untuk si budak Fluffy ni dapat pengecualian, yang mana aku tak pakaikan collar dekat dia ni sebab dia ni budak yang sangat baik. Abu-abu je lihat macam daging yang tersalah potong, yang mana memang susah sangat dapatkan dia. Jadi kena pakaikan juga collar yang berloceng macam gini untuk aku senang dapatkan dia. Kalau dah tengah malam memang seksa dah azab, yang mana aku nak dapatkan dia ni tertunduk-tunduk, terteleng-teleng, tengok dekat bawah kereta tak jumpa, tengok dekat bawah sana tak jumpa. Maklumlah badan dia kelabu. Lainlah adik dia Fluffy, daripada jauh lah aku dah nampak dah dia.